Muka surat 3, tanda bacaan tanwin. Situ lah. Tanda bacaan tanwin, baris 2. Tanwin ni, tanwin ni dia bunyi huruf nun. Bunyinya man kan? Tanwin ni bunyi nun. Itu sebab hukum nun mati dan tanwin. Sebab bunyi tanwin tu bunyi nun. Sama tak bunyi? Sama. Ban, ban. Man, man. Sama kan? Dan nun ni, dia huruf ni nipis. Tak apa, tak sampai lagi. Nun ni nipis bunyinya. So, tak boleh tebal. Contohnya kalau masuk huruf tebal, macam apa? Qa. Qa. Qan. Qan. Tengok mula saya. Qa, qan, qan. Bukan qa, qan, qan. Qan dengan qan. Beza. Qan, qan. Qan, qan. Beza. Dia beza pada nun tu, dia nipis bunyi. Sebab nun ni memang nipis. Saya baca dadan. Da tebal. Ba, dan, dan. Maman. Itu tak apa, memang nipis. Baban. Tapi kalau tebal, dadan. Dadan. Jangan dadan. Beza dadan, dadan. Sebab dia ada bunyi nun. Sebab itu dalam hukum nun mati dan tanwin ni dia sekali. Sebab dia ada bunyi nun mati. Okey. Daripada sinilah adanya nun kecil tu. Ahadun sambung jadi ahadunillah tu. Daripada situlah perbahasannya pada sini. Maksudnya man ini yang dalam Quran, ini yang bunyi kita sebut. Dalam Quran ni kan sebut man. Dalam Quran ni bunyi yang kita sebut tu bunyi ni, ada nun kecil. Masa ada nun lah. Sebut ni man, bunyinya mana? Ni bunyinya man. Ni apa? Rumah. Ini apa? Rumah kan? Rumah, simbol ni rumah. Tapi bacaannya rumah. Sama juga. Ini man, bacaannya man, ada nun kecil. Saya nak bagi kita faham. Supaya bila kita baca pada baris 2 di atas ni, dia ada bunyi nun mati. Ada bunyi nun mati pada baris 2. Itu sebab hukum tajwid nun mati dan tanwin. Itulah yang dalam tu. Fathatain baris 2 di atas berbunyi an seperti dalam bacaan kalimah bahasa Arab baban. 2 kasratain baris 2 di bawah in seperti dalam bacaan babin. Dhammatain di depan seperti babun. Tanwin baris 2 berasal, tanwin atau baris 2 berasal daripada 3 jenis tanda bacaan pendek ditambah padanya satu baris. Kedua merupakan huruf nun sukun. Maknanya asalnya satu baris, tapi baris yang kedua ni adalah simbol kepada nun sukun. Nun matilah.
Maksudnya dia gini ya. Sama. Ibaratnya gitu. So satu baris ni adalah huruf nun. Itu yang disebut dalam ni ya. Yang tidak wujud pada tulisan. Pada tulisan ada wujud tak huruf nun? Ia terletak di atas huruf akhir kata nama am. Maksud pada tulisan tak ada, tapi bunyinya ada bunyi nun. Okey, di sini kalau faham, kita akan faham dalam bab naqal. Macam mana boleh baca ahadunillah tu? Ahadun. Sama kan? Dalam Quran yang ini tulisan bacaannya gini. Dalam Quran tak ada yang ni. Dalam Quran tak ada yang ni. Yang ada yang ni. Ahadun. Dalam Quran yang ni tak dalam Quran. Tapi nak ceritanya bacaannya begini. Okey, boleh? Sebab itulah bila baris dua bertemu dengan hamzah wasal, dia tak akan jadi, dia tak boleh dibaca. Apa ni? Muzairun. Bacaannya gini. Ini dalam Quran, ini bukan dalam Quran. Bacaannya nun mati Uzairun. Dalam Quran ni contoh Ibnu. Sekarang ni dia bertemu dengan hamzah wasal. Hamzah wasal ni dia mati di tengah-tengah. Uzair ibnullah. Uzairun tak boleh bertemu. Sebab apa? Hamzah ni adalah hamzah wasal, dia mati di tengah-tengah. Sebab kaedahnya adalah keluarkan bunyinya yang ini Uzairun, ubahkan baris mati ni kepada baris bawah. Itu je kaedah dia, senang. Orang tanya kita macam mana cara nak selesaikan masalah ni. Ingat kaedahnya adalah tanwin bertemu dengan apa? Hamzah wasal. Itu je kena ingat. Hamzah wasal ni yang tak di tengah-tengah tu tak bunyi hamzah dia. Dapat? Tak dapat? Siapa tak dapat boleh tanya. Tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Kaedahnya tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Yang ini memang tak ada dalam buku Dalam buku hijau tak ada langsung. Ada? Tengok. Ini bacaan dia, tapi ini asal. Ini asal. Dia ada satu lagi perbahasan.
Dia ada 3 step sebenarnya. Saya tak nak ajar 3 step tu. Yang ni memang tak ada dalam buku. Saya baru ajar 2 step. Kalau saya ajar 3 step, kalau nak boleh saya ajar. Tapi dia susah sikit lah. Ajarlah Ustaz. Boleh je. Tapi sebelum tu, saya nak bagi faham. Ahadun dalam Quran, ahadun yang ni bacaan. Ini kena ingat konsep ni. Ahadun bacaan, ahadun yang ni tulisan. Ahadun, ahadun. Dun sebab nun. Ahadun, ahadun. Saya nak tanya, yang depan saya ni ada ngaji Quran one to one dengan guru tak? One by one guru. Ada buat? Penting ah, kena ada buat. Kena buat. Buatlah, buat satu round bagi khatam 30 juzuk. Khususnya yang belum pandai baca Quran. Yang dah pandai tak apa. Maksud pandai itu maksudnya dia okey lah Nujali tak ada kan. Kalau macam dia tak yakin dengan bacaan dia. Kalau dia yakin, kalau yang tak yakin dengan bacaan dia tu, saya cadangkan ada satu kelas one to one dengan guru. Kena cari ya. Tak boleh bertanya. Online yang tak boleh bertanya kalau online Facebook. Kalau online WhatsApp boleh. Kalau boleh carilah satu kelas. Saya ada buat tim pelajar-pelajar tahfiz yang baru habis tahfiz. Dia ada 4-5 orang buat kelas online lah. Kalau nak khabar, saya channel ke turun bagi kat depa, nanti bincang masa dan sebagainya. Saya dah 2 orang anak murid khatam Quran 30 juzuk 4 tahun. Okey Kalau tidak pun ada yang bab-bab tertentu yang kita boleh selesai. Okey. Faham tanwin? Tanwin ni bunyi nun ma. Itu dalam bab itulah. Okey, saya terang sikit pasal step. Yang ni saya pernah terang dulu. Kalau puasa saya pernah terang kan? Kata dah dapat satu khairun. Tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Tapi memang semua orang tahu khairunin, memang orang tahu. Ramai tahu. Tapi tahu-tahu pun kadang-kadang terlepas juga. Macam mana nak keluar kan benda ni? Ini step pertama. Step kedua, keluarkan bunyi run ni pada bacaan. Khairun al-wasiyah. Step yang ketiga,
Kita nak ubah baris. Nak ubah baris bawah ni, dia ada syarat. Anak murid sekarang ni cerdik. Ustazah tu kata kena ubah baris bawah. Sebab apa kena ubah baris bawah, Ustazah? Kenapa tak baris atas? Kenapa tak baris depan? Macam mana jawab? Entahlah, tak tahu. Itu amalan orang dulu. Boleh kata gitu? Boleh jawab gitu? Amalan orang dulu? Tak boleh. Mesti kena ada sebab. Riwayat. Saya nak jawab. Sini dalam bab kita boleh jawab. Dalam kaedah bahasa Arab, baris ni dia ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Baris ni dia ada paling tinggi, ada paling rendah. Siapa belajar bahasa Arab sini? Pen bahasa Arab apa? Pen bahasa Arab apa? Sebut baris penuh. Qalamun. Bagus. Pintu bahasa Arab. Babun. Masjid bahasa Arab. Masjidun. Orang lelaki dalam bahasa Arab. Orang lelaki Islam. Hidup kan semua? Muslimun. Betul, muslimun. Apa lagi? Tadi sebut apa? Qalamun. Kalau buku dalam bahasa Arab, kitabun. Kenapa bun semua ni? Saya select sikit-sikit lah. Belajar bahasa Arab ni seronok. Saya boleh bahasa Arab, saya tak boleh bahasa Inggeris. Bila saya cakap saya boleh bahasa Arab, orang yang kata bahasa Inggeris, oh bahasa Arab boleh bahasa Inggeris lagi senang. Tak, bagi saya bahasa Inggeris lagi susah. Sebab apa bagi susah bagi saya? Bahasa Inggeris ni banyak perkataan yang kena hafal. Kalau bahasa Arab ni satu perkataan cukup. Dah rasa je. Darasa ni seorang lelaki belajar. Tempat belajar madrasah, darasah pun ada juga. Pelajaran durusun, darasah ada juga. Guru mudarris, darasah ada juga. Tadarus lah, sama. Bersama belajar Quran, darasah. Cuba konsep tadarus, belajar baca Quran dah belajar. Dia boleh bercabang banyak. Darasah ni kalau dia punya dia punya past tense dia, darasah, saya boleh sebut darasah dia asal, kalau pernah dengar lah kan, wa hum ya hum na anta antum antu anti antum antuna ana nahnu tu kan. Asal darasah tu kita boleh buah semua. Saya bagi contoh, darasah. Tu sampai wa hum ya hum na anta antum anti antum ana nahnu. Itu kalau yang past tense. Present tense yadrusu. Yadrusu yadrusani yadrusuna tadrusu tadrusani yadrusna tadrusu tadrusani tadrusuna tadrusina tadrusani tadrusna adrusu dan drusu. Tu adrusu nadrusuna tu samalah. Darasna, darastu, Allahumma ighfir lana, firli, semua tu dhamir munfasil muttasil. Dia ada kaedah dia. Saya belajar yang tu je. Kalau tak duk menghafal memang tak dapat. Dia hafal kaedah aja. Lepas tu kita susun dalam kaedah. Itu darasa, belum darasa. Tadarasa, mutadarisun. Itu semua dia ada dalam kaedah dia.
So, poinnya adalah, senang bahasa Arab bagi saya adalah satu perkataan ni dan hafal kaedah. Tapi kalau bahasa Inggeris, learn, teacher, student, school, kan perkataan dia lain. Tapi kalau bahasa Arab, dia hanya darasa saja. Tapi susah jugalah kan. Bahasa Inggeris, bila semalam anak murid saya ada muat bahasa Inggeris, saya kata macam mana kau menjawab? Oh Ustaz, sambil dia pun boleh bahasa Arab, jenuh juga sebab dia nak masuk U, jenuh juga, keluar yakni belaka. Orang yang pandai bahasa Arab, bila cakap bahasa Inggeris, tak sampai dia punya vocab dia akan keluar yakni. Yakni, dia akan keluar bahasa Arab. Itulah kelebihan orang belajar bahasa Arab. Tapi insyaAllah, belajar Quran tu pun dah sebahagian daripada bahasa Arab yang besar. Orang yang belajar Quran tu, dia tahu baca Quran, dia adalah orang Arab. Dia orang Arab. Sebab Quran tu lughatul jannah. Sebab saja ceritalah, saya bila pergi mana-mana kedai Arab ke, baru ni saya ada ceramah dekat PKMP tu, ada satu staff unit KL join sekali. Rupanya dia orang Arab Yaman, tapi dia doktor. Saya sembang dengan dia sebelah saya. Saya cakap bahasa Arab, dia cakap bahasa Inggeris. Saya kata, kenapa kamu tak cakap bahasa Arab? Dia diam. Tahu tak, bahasa Arab ni bahasa Quran kot. Kamu orang Arab, kenapa tak cakap bahasa Arab? Sound dia. Sebab orang Arab ni kalau tak puas hati kita, dia sound direct je. Kita buat style dia, sound direct. Diam ni. Next time dia jumpa saya, dia cakap Arab dengan saya. Saya tak bagi dia cakap. Dia pun bangga dapat bahasa. Kita orang Islam ni, kalau dapat tahu bahasa Arab, Allah punya seronok dengan bahasa Arab kan. Bahasa Quran. Tapi dia pun macam tak appreciate dengan bahasa Arab. Kelas bahasa Arab pula. Yang ini pun jarang datang. Dah 3 bulan baru berusak 3. Saya terangkan bahasa Arab tu sambil-sambil ngajar Quran. Macam ni lah. Ini kaedah Arab ni. Kaedah Arab ni. Okey, so dalam kaedah Arab, dalam bab imla, baris yang paling tinggi adalah baris depan. Baris yang paling bawah adalah baris Baik, kembali balik. Yang ini mati kan? Mati dengan hamzah wasal ni pun mati di tengah-tengah. Hamzah wasal ni faham kan? Dia mati, dia tak hidup. Khair. Macamnya alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ini hamzah wasal. Kita baca bismillahirrahmanirrahim ke bismillahirrahmanirrahim? Rahmanirrahim. Maknanya alif ni, hamzah ni tak hidup di tengah-tengah. Tapi kalau start sini Ar-Rahmanir-Rahim. Hamzah wasal ni maknanya dia kalau dia duduk di awal dia bunyi a. Kalau di tengah-tengah dia tak bunyi a, dia mati terus. Jadi sama juga macam ni, tanwin ni dia ada nun mati. Nun mati berjumpa dengan hamzah wasal, dua-dua ni mati sebab hamzah wasal ni tengah-tengah. Kalau yang ni khair al-wasiyah. Tapi kalau sama khairun, kena keluar macam ni. Khairun, macam mana yang mati ni nak bertemu dengan hamzah yang mati? Tak boleh. So dia, macam mana caranya? Caranya yang ni. Mati, naikkan pangkat, pangkatnya baris bawah. Sebab itu ada baris bawah ni. Itu cara nak jawab. Nak jawab macam mana? Jawabnya, dia naikkan pangkat satu, mengikut kaedah baris yang paling tinggi baris depan, baris yang paling rendah baris mati, naikkan dia pangkat. Contoh saya, bos saya pencen. Tak ada bos. Tiba-tiba satu arahan daripada SUK kata, Ustaz Said tolong gantikan bos, mangku sekejap jawatan bos tu. So yang ni dia memangku jawatan. Dia memangku jawatan mati kepada baris bawah. Sedangkan baris ni bukan milik dia. Milik dia adalah yang ni. Naik sekejap untuk nak menyambung balik. Nak menyambung bacaan tu bunyi. Boleh tak kembali kepada baris mati balik? Boleh. Sekiranya apa? Sekiranya tak bersambung. Bagus. Sekiranya tak bersambung, dia patah balik kepada pangkat asal dia. Qul huwallahu ahad. Asal Allah.
Sambung, mangku kejap jawatan. Qul huwallahu ahadunillah. Nampak? Dia ambil balik pangkat ni. Tapi kalau dia tak bersambung, balik pangkat asal dia. So bila orang tanya, macam mana boleh ada baris bawah ni? Jawapannya adalah jawab baris. Baris dalam Quran ni mengikut kaedah nahwu. Jawab gitu. Nahwu susah, nahwu ke kan wahnu pula. Tak apa, jangan. Mengikut kaedah grammar bahasa Arab. Dah selesai. Tak salah nahwu ke apa kan salah sebut pula. Mengikut kaedah bahasa Arab, baris paling tinggi adalah depan, baris paling bawah adalah mati. So macam mana caranya? Kalau dalam kaedah ini tanwin bertemu dengan hamzah wasal, tak boleh. Sebab apa? Kita keluarkan dulu. Okey, ni apa? Khairun al-wasiyah. Macam mana bacanya? Tulis, keluarkan. Kita keluarkan baris tanwin ni kepada bunyi nun mati gini. Khairun al-wasiyah. Okey, perasan tak? Mati ni tak boleh bertemu dengan hamzah wasal yang di tengah-tengah. Hamzah wasal tengah-tengah ni pun mati, tak bunyi. Apa contohnya? Ni Ar-Rahmanir Rahim. Bukan Ar-Rahmani Ar-Rahim. Maksudnya hamzah wasal di tengah-tengah ni tak ada bunyi. Kau dah faham dah. Macam mana cara buat? Keluar step yang ketiga. Step yang ketiga adalah kita naikkan pangkat mati ini kepada baris bawah. Macam mana jadi gitu? Keluarkan. Mengikut grammar dalam bahasa Arab, baris yang paling tinggi baris depan, baris yang paling rendah baris mati. Jadi macam mana? Buat step ni. Depan, atas, bawah, mati. So, naikkan dia satu pangkat sementara. Bunyi, naik satu pangkat daripada mati kepada baris bawah. Betul ke Ustaz Said ni? Tak betul, kita buka Quran. Tengok ayat 33. Jumpa? Buka surat 54. Surah Ali Imran. Ali Imran ayat 33. Jumpa? Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Okey. Dzurriyyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim. Idz qalat imra'atu. Jumpa ayat tu? Ayat apa? 35 kan? Okey, saya nak suruh start ayat tu. Tengok إذ قالتم tu, إذ قالتم, pegang ayat tu kejap. إذ قالت امرأة, pergi kepada ayat pegang, turun balik pada ayat 36. Falamma wada'atha qalat. Jumpa qalat tu? Jumpa qalat. Okey, pegang ayat yang tadi tu. Letak satu jari dekat ayat yang idh qalat imra'atu tu, ayat 35 tu, pegang jari pada situ. Pergi dekat ayat 36. Falamma wada'atha qalat. Jumpa ada qalat tu? Yang atas tu qalati kan? Yang bawah tu qalat. Sebenarnya qalati tu adalah qalat. Qalati tu qalat sebenarnya, bukan qalati. Qalat. Yang ayat 36 tu falamma wada'atha qalat kan? Yang bawah tu qalat, yang atas tu qalati. Sebab apa yang atas tu qalat, qalati, yang bawah tu qalat? Mari tengok. Qalati tu sebab dia jumpa dengan hamzah wasal. Pasal tak? Qalatim ra'atu. Maksudnya dia naikkan pangkat daripada mati kepada baris bawah, qalati. Asalnya adalah falamma wada'atha qalat. Yang ayat 36 tu. Qalat itu sama dengan qalati pada ayat 35. Yang qalati tu dah diubah baris. Ayat 35, idh qalat imra'atu. Imra'atu tu adalah isteri kepada Imran. Imra'ah tu perempuan. Qalat sini untuk perempuan. Kan an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kan? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala lelaki, qalat untuk perempuan. Faham? So ayat tu idh qalat imra'atu di baris bawah kan? Ayat 36 falamma wada'atha
qalat. Situ tak ada baris bawah. Qalat sebab apa? Lepas itu tak ada hamzah wasal. Tapi qalatim ra'atu ada hamzah wasal. Nampak dia ubahkan baris kepada baris bawah. Ustaz, kenapa itu ubah baris bawah? Yang ini tak ada ubah baris bawah pun. Sebab yang ini bukannya nun mati. Yang ini baris tanwin, tak boleh diubah. Dalam Qurannya baris tanwin, kita kena keluarkan bunyi nun mati. Yang itu memang asal dia. So diubahlah. Point nak cerita bahawa baris itu dinaikkan pangkat kepada baris bawah. Itu hujahnya. Yang ni saya tahu, jangan hujah yang ni, memang penin. Saya nak tunjuk contoh yang dah diubah siap-siap. Tapi yang ni tak boleh ubah sebab khairun ini dalam Quran tak diubah. Yang itu memang perkataannya begitu. Okey, andai kata dalam Quran tu ini penulisan dia, memang dah diubah siap-siap dah, tak payah nak penin-penin. Memang akan macam ni. Tapi sebab perbahasannya tanwin. So bila perbahasan tanwin, kita kena keluarkan kaedah ni. InsyaAllah kelas akan datang saya explain lagi ni, insyaAllah boleh faham. Benda ni bukan sekarang ni kita nak, bila orang tanya kita, kita confident nak jawab apa hujah kita. Ha? Tak. Ikut imam lain. Tak. Tak ada. Ini memang satu kaedah je. Okey, sebenarnya kaedah ni adalah kaedah saya sendiri. Tak ada dalam kitab. Saya cari macam mana nak hurai benda ni. Tapi dengan syarat saya ada belajar satu bab imla penulisan hamzah. Bab penulisan hamzah tu dah saya tahu cara ni. Oh, saya combine ni, saya jumpa dengan guru-guru Quran, dia kata saya diluluskan dengan kaedah ini untuk mengajar kaedah naqal. Itu sebab ini kaedah saya sebenarnya. Tak ada orang lain buat macam ni. Saya buat sendiri. Buat buku yang tak larat. Saya sebenarnya ada satu anak murid saya di Masjid Ustaz Azlan Shah. Dia catat semua apa yang saya tulis. Tu saya nak minta dia compilekan balik. Tapi saya punya cara tajwid saya ni memang bercanggah dengan orang lain. Saya betul memang bercanggah. Kadang-kadang kawan-kawan saya marah, ni saya terlalu teruk sangat ajar. Tak ada. Saya memang kalau boleh saya nak orang faham ikut kaedah saya. Itu sebab macam izhar halqi, bila saya kata izhar halqi tu ada dengung, ramai tak setuju. Izhar halqi ada dengung. Mana tak ada dengung? Cuma dengungnya pendeklah harakat dia. Tak panjang. Sebab makhraj khayshum yang ada pada nun. Itu kaedah saya lah. Wallahu alam. Akan datang saya explain ni lagi sekali satu round, lepas tu baru kita pindah baris yang seterusnya. Wallahu alam. Mas, boleh. Quran mas tu boleh. Itu bukan mas. Ya, sila. Itu qiraat. Saya tahu ada satu imam Zafri dia bawa. Sini Zafri bawa. Okey, hum, him, himu, maliki yaumiddin. Okey, itu memang sebab apa? Ketika permulaan penurunan Al-Quran, pada zaman permulaan penurunan Al-Quran, bangsa-bangsa Arab ni agak berat nak mengikut lahjah Quraisy. Contohnya kalaulah ni maksudnya kalaulah orang kata tak cerdik lah. Diturunkan bahasa kitab itu bahasa Perak. Macam mana orang Kelantan nak belajar? Okey, sebab itulah Nabi SAW minta kepada Allah Ta'ala, wahai Allah, ya Allah boleh tak beritahu Jibril turunkan Quran ini dalam bahasa yang lain. Sebab itulah Quran ini dia sab'ul lughat. Dia ada 7 lughat. Dan semua itu warid yang dibaca oleh Nabi SAW. Ya, maliki, alaihum, alaihimu. Kita nampak macam simple. Ya.
Bagus, saya setuju kalau imam tu bawa macam tu, tapi dengan syarat dia umum lah. Saya akan bawa qiraat An-Nasa'i, qiraat Ibnu Kathir. Dia ada umum. Okey, umum tu maksudnya sebenarnya ni pendedahan ilmu dah lama, tapi kita tak trending kita kat Malaysia ni tak ada begitu. Saya beritahu, saya tak pakar bab tu. Zafri pakar bab tu. Saya tak apa, boleh. Yang pembaca tu sahaja bertanggungjawab. Kita tak payah. So kita kalau baca Quran, kita baca style kita Hafs an Asim selesai. Dia yang baca tu kena ikut style disiplin kaedah dia baca. Baik, itu satu ilmu baru. Bagus. Boleh? Dibolehkan. Tapi dengan syarat, imam itu mesti umum kepada jemaah yang dia nak bawa kaedah bacaan begitu. Dia tak boleh senyap gitu. Oh, imam dia kena umum dengan jelas. InsyaAllah saya akan buat qiraat sekian. Dia kena umum begitu. Ini saya selalu nasihatkan imam-imam, jangan kelirukan makmum. Dia tak mesra. Dia kena bagi tahu, saya akan bawa qiraat sekian, bacaannya begini. Ada imam yang akan bawa begitu, dia akan cakap. Saya setuju. Kalau terus bawa mengelirukan makmum, yang ni tak boleh. Orang tak biasa, tak boleh. Tak biasa? Tak faham? Ya, tak faham. Dia tak faham. Kita tak faham lah. Siapa nak? Okey. Dua kali lah. Ustaz Zafri memang dia bawa qiraat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita jumpa bulan depan Tidak habis dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.